Jom tengok soalan ni. Soalan ni dari Selangor 2024, set 1, kertas 1, soalan 7. So, tajuk dia sukatan membulat. So, Raja menunjukkan corak bulatan lah pada jubin tinting dengan menggunakan 8 sektor yang kongruent dengan jejari 10 cm. So, bermaksud satu sektor adalah bentuk macam ni. Salah satu lah. Okay. Sorry. Adalah bentuk macam ni. So, setiap satu ni, ini satu. Then, another one, saya kasih example lah. So, another one means sector adalah macam ni. Okay. So, dia ada 8 lah. Okay. So, dia minta kami cari luas kawasan berurek. Okay. So, dari sini saya ambil yang biru ni sebagai contoh lah. So, saya potong dari sini lah. Okay. So, saya mau cari untuk yang ini. Okay. Saya mau cari yang purple sini lah. Okay. So, ini macam mana kami saya label dulu lah supaya kamu senang nanti. Saya label sini A, sini B, sini C. Okay. So, saya mau tulis dahulu. Okay, saya label dulu. Sini ialah 10 cm. Sini pun 10 cm. So, ini sudut tegak. Okay. So, sini adalah 45 degree. Okay. So, sekarang luas. Okay, saya mau cari luas segmen. Saya tulis bahasa luas tembereng. Okay. Luas tembereng AC ya. Okay. So, dia akan sama dengan luas sektor AC. Okay. So, luas sektor AC tolak luas segitiga ABC iaitu 1/2, 10, 10. Okay. So, sini kami akan dapat 25 pi tolak 50. Okay. So, itu pi itu nanti kami baru tukar jadi 2/1 dah. Okay. So, bermaksud luas kawasan berurek. Ini ialah yang ini adalah salah satu tembereng. Sini ya tembereng AC mah. Tapi soalan ada 8 tembereng yang sama. Okay. So, bermaksud luas kawasan berurek adalah 8 ni ya. So, tapi ini kami ganti dengan 2/1 lah. Okay. So, sini kami akan dapat approximate 228.4 cm square.